Guys, kejap. Aku nak beritahu something ni. Kau nak tahu tak sebab apa tiles dekat rumah boleh meletup? Mesti korang terfikirkan macam mana. Jadi ni lah aku nak beritahu ni. Kalau korang nak tahu, tiles yang meletup dekat rumah tu disebabkan bilangan mortar bila sapu dekat tiles tu masa nak pasang tak cukup, tak rata. Korang bayangkan je lah macam roti yang korang sapu jam tu tak penuh sepenuhnya. Jadi disebabkan benda tu boleh terjadinya thermal expansion. And then bila terjadinya thermal expansion, tiles akan jadi bulk up. And then itulah kesannya meletup. Itu yang pertama. Yang kedua pula, masa pemasangan nak pasang tiles tu, korang kena ada pastikan spacer dia betul. Di mana setiap spacer yang masa pasang tu, kenalah semuanya elok, teratur. Tak nak akhirnya nanti ada yang gemuk, ada grouting yang kurus, ada grouting yang gemuk. Itu yang kita tak nak tu. Dan itu menjadi punca tiles meletup juga. Dan lagi satu, kalau korang nak tahulah, ini rahsia kita je. Yang ketiga ni, aku beritahu korang, kalau korang nak pasang tiles, pastikan kualiti material tiles korang tu bagus. Supaya tak ada yang tiles tu bengkok, tak ada yang cacat, tak ada defect. So, bila kualiti tu okey, terjamin, korang punya tiles tak akan meletup. Percayalah cakap aku. Jadi, kalau korang nak buat inspection ataupun nak buat rumah baru, hire LSB. Hire kami, jadi kami akan buat untuk rumah korang, okay? Baik. Macam ni, bukan macam ni guys. Let LSB secure your investment.